Baik. Kemudian adakah majlis yahanana termasuk dalam kategori majlis zikir? Macam saya sebut tadi lah. Kalau dia itu adalah majlis qasidah, yang core dia majlis qasidah. Majlis qasidah dia adalah majlis yang macam saya sebut sebelum ni. Yang pertama kita ada solat berjemaah, majlis solat. Dan ada majlis membaca Al-Quran, majlis ilmu. Kemudian kita ada majlis zikir yang warid daripada Nabi. Dan kemudian ada zikir-zikir yang ciptaan para ulama yang cintakan Nabi. Maka daripada majlis-majlis ni, zikir mana yang paling power untuk kita baca? Tentulah zikir daripada Quran, kan? Jadi maknanya kalau dalam majlis itu, macam contohnya baru-baru ni kita buat satu majlis apa-apa, sambutan apa-apa ke, kan cantik kalau kita adakan qiraat, orang baca Quran lebih lama daripada baca qasidah. Sebab Quran lebih mantap daripada qasidah. Qasidah manusia yang cipta, hasil daripada alim-alim ulama yang cintakan Nabi, yang mengatakan mereka cintakan Nabi. Tapi Al-Quran datang daripada Allah sendiri dan yang disampaikan oleh Rasulullah sendiri, ya. Maka kita bacalah Quran dulu dengan qiraat yang pelbagai ke, dengan lagu yang pelbagai ke, kan, supaya orang lebih lembut hati dia dengan terus Quran, dengan kecantikan suara campuran Al-Quran yang sampai dapat French kiss dengan malaikat. Ya Hanana mungkin tak dapat French kiss oleh malaikat, Quran dapat. Betul tak? Jadi Quran lah yang banyak. Kalau ada 2 jam, bagi 1 jam Quran. Jangan dapat buat hujah, orang boring. Jangan. Orang boring ketuk kepala kan. Dia pula boring dengan Quran. Pandailah buat 5 minit, lepas tu kasidah, lepas tu 5 minit Quran lagi, baca pula erti dia, lepas tu 5 minit lagi kasidah lagi, lepas tu erti dia. Kan cantik lagu tu, kan? Buat kan? Jadi dia jadi core dia Quran, majlis Quran. Macam kita marah ke orang Syiah, kan? Kita marah ke orang Syiah, kita kata dia sesat. Tapi walaupun pada bulan Ramadan mereka menghidupkan Al-Quran dekat masjid-masjid mereka. Dia ada apa nama dia? Dia ada satu majlis, Umsiyah Quraniyah, kalau lebih kurang begitu. Berpetang dengan Quran. Dia panggil qari-qari dia yang dahsyat-dahsyat, duduk kat masjid, ramai-ramai duduk petang-petang sebelum berbuka, kan. Sebelum tu daripada petang lagi baca Quran dengan pelbagai bahasa yang cantik-cantik punya lagu. Masya-Allah, tuan-tuan, itu patut kita lakukan. Ya. Maka pada saya, dia boleh jadi majlis zikir, dia ada selawat, dia ada macam-macam, tapi kita hanya nak fikirkan macam mana nak jadikan dia menarik orang ramai kepada Islam dengan sumber asalnya, Quran. Bukan menarik minat orang nak kepada Islam dengan benda-benda yang ciptaan-ciptaan para ulama terlebih dahulu. Kita dahulukan Al-Quran, the amazing Al-Quran. Dia ada mukjizat dia, yang kenapa kita nak kesampingkan? Kerana dia juga boleh dilakukan dan disuruh untuk dilakukan. Disuruh untuk dilakukan. Itu saja concern saya, tuan-tuan. Baik.